Restoran favourite abang kat mana bang? Smokehouse. Bang, BBQ. boleh tak saya nak belanja abang, kita review tempat tu sama-sama? Okay. Betul ni sekarang? Betul. Jom lah. Jom. Lapar Society. Inilah kedai favourite saya. Okay. Saya biasa makan memang mahal punya. Okey, jom. Ini adalah favourite restoran anda. Betul. Biasanya order apa? Biasa ni RM30 ni, RM29. RM29. Tapi tak apa sebab Rina belanja. So order je. Boleh lah. Ha. Ini brisket. Okey, kat sini ada red bean, ada coleslaw, mashed potato, Brisket. Ini rasanya angus. angus. Nak mulakan dengan yang mana? Kita mulakan dengan yang angus. Salah, kita mulakan dengan bismillah. Meski ku rapuh. Dia macam ada masam-masam sikit, manis-manis sikit. Nak cakap barbecue. Tidak kan? Kita nak cuba dia punya ribs pula. Yang awak biasa makan kita cuba. Kak, sedap. Yang awak punya favourite tu kita cuba last Ni, Kita cuba last. Save the best for last. Okey. Simpan yang terbaik untuk yang Akak tak terakhir. payah ulang. Saya ni tak di sekolah. Saya pergi kak. Nanti saya dah mula faham. Okay. Beef ribs. Beef. Masih kak. Tadi cakap dah pergi sekolah. Ribs dalam bahasa Melayu adalah Behel. Yang saya tahu sos putih ni adalah sos ayam. kau kata kau tak nak makan. Dah kau menipu. Kerja kau menipu. Pasal bila orang tanya kedai apa biasa makan, kita sebutlah kedai kita tak biasa makan. Rupanya. Yang kita idam-idam. Kau kena scam lah ni. So ni semua first time jugalah. Ya, sama kak. Tapi semua kat sini memang lembut Dia memang lerai. Akak tahu nama? Sebab kau pakai kayu kak. Selama berapa jam tu agak-agak? 12. 6, 7, 8. 3 jam kan? 9, 10, 11, 12, 1. Order at least 8 jam. Jom kita nak try dia punya full lamb. Kambing kan kadang-kadang ada rasa macam amis gitu kan. Betul. So kita nak try. Nampak macam boleh ambil macam tu je. So far dia punya mashed potato nampak macam tak begitu hancur yang dia blend lah. Sebab masih ada potongan-potongan potato kat situ kan. Sedap juga. Kak, macam nak apungnya semua benda sedap. Dah tu memang sedap. Memang sedap kan? Dah, memang lain lah. Rasa-rasa kat sini memang premium. Cuma satu je lah Rina tak minat. Rina tak minat dia punya red bean ni. Sebab nampak macam cair balance macam ni kan. Dah rasa lah. Belum. Don't judge book by colour. Tak suka. Memang tak sedap. Coleslaw dia sedap. Coleslaw dia sangat-sangat refreshing. Okay, so ini adalah Mississippi chocolate. Dekat atas ni kita ada nampak meringue dan juga chocolate fudge. Tak payahlah pakai kartu untuk tadi kan. Okey. Okay, describe. Coklat dia pakai coklat mahal. Dalam coklat mahal tu, ada satu buah bola mahal kat dalam coklat mahal yang kita gigit dia ada crunchy. Krap. Okay, jadi kek coklat tu dalam dia ada Rice Krispie. Betul. So far ini semua tadi yang kita cuba, daging dia lembut, rasa dia sangat premium, rasa smoky tu. Cuma baked bean ni je lah yang tak berapa nak sedap, tapi kita maafkanlah dia sebab yang lain semua sedap kan. So 1 bintang untuk rasa. Dari segi harga pula, ialah benda premium. Smoke pun 8 jam tadi. Betul. So berbaloi lah. Dari segi environment pula, sangat-sangat selesa. Dia sebenarnya ada indoor punya area. Tapi ni kita orang pilih nak makan dekat luar sebab nak feeling-feeling. Tempat yang beraircon dekat dalam ni selesa je. Dan tips dari kami, sila datang pukul 2 lebih bila dah habis lunch hour. So 1 bintang untuk environment. So overall, tempat favourite yang awak scam saya ni, saya bagi 3/3 bintang. Lapar Society approve. Bayar ni, bye. Apa dia orang ingat kita ni sengkit. Boleh tak bawa? Jangan lupa like dan follow dan cuba komen kat bawah. Lepas ni nak tengok siapa pula tetamu di Lapar Society.